Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Okey, hari ini saya nak terangkan syarat-syarat untuk program repatriasi migran 2.0. So, video ni saya akan buat dua bahagian, bahagian 1 dan bahagian 2. Sebab apa? Kalau saya buat satu bahagian dia panjang dan korang pun bosan nak dengar. Jadi saya akan buat dua bahagian. Okey, untuk bahagian pertama ni, okey, syarat-syarat, okey, untuk program repatriasi migran adalah seperti berikut, okey. Sebelum itu, yang belum subscribe channel saya, tolong subscribe channel saya dahulu sebab nanti untuk video 2 saya update kamu akan dapat notifikasi. Okey, antara syarat-syarat yang diperlukan untuk program repatriasi migran adalah nombor 1, setiap parti yang masuk program ini perlu mempunyai dokumen pengenalan diri, sama ada pasport yang masih sah laku ataupun dokumen yang dikeluarkan oleh pihak kedutaan yang masih sah laku. Nombor 2 adalah tiket pulang. Okey, tiket pulang ke negara asal kamu dalam tempoh 14 hari. Okey, jangan beli tiket palsu, dummy tiket. Pastikan tiket itu original dan dalam tempoh 14 hari sahaja. Seterusnya, kesemua parti-parti yang nak serah diri ni boleh serah diri di pejabat immigration di Semenanjung Malaysia dan Labuan. Okey, di bahagian penguatkuasa. Okey, lepas tu apa lagi? STO. Ini ramai yang tanya, perlu buat STO ataupun tak perlu. Okey, untuk program repatriasi migran ni, STO tidak diperlukan. Okey, STO tak perlu. Kamu just walk in sahaja. Kamu pergi jalan terus untuk membayar compound ni lah. Okey. Seterusnya adalah berkaitan kaedah pembayaran. Macam mana nak bayar? Okey, pembayaran adalah tanpa tunai, tak boleh bayar cash. Semua menggunakan kad debit, kad kredit ataupun touch and go e-wallet. Okey, touch and go e-wallet kamu boleh download dekat handphone dan kamu boleh top up di sana. Okey. Dan satu perkara yang sangat penting nak saya beritahu, tidak ada orang tengah atau ejen dilantik untuk program ini. Kamu buat sendiri tanpa menggunakan ejen. Saya dah tengok dekat TikTok banyak orang dah mula memberikan khidmat belikan tiket ke apa, alasannya membantu. Apabila sesuatu urusan melibatkan orang tengah, dia adalah ejen. Okey? Jadi buat sendiri, sangat murah dan serah diri serta balik ke negara asal. Okey? Jangan lupa untuk tonton part 2 video akan datang.